Okay, so untuk kes yang orang lari daripada bail ni, untuk patutnya dia datang balik, bila dia tertangkap, adakah the fact that dia lari ni boleh digunakan against them? Boleh. Boleh untuk deny bail tu. Maknanya dia ada flight risk kan. So pada mulanya, kesalahan tu adalah kesalahan yang boleh dijamin. Okay, jamin tu hak. Tapi once you ada flight risk, okay, court ada discussion untuk tidak beri jamin. Sebab you have been previously caught lari daripada jamin ni. And there was a formal complaint by the prosecution. And lagi satu, untuk penjamin yang jamin orang-orang macam ni, penjamin akan jadi susah. Sebab apa? Polis boleh cari penjamin. Kalau penjamin gagal untuk jalankan tanggungjawab dia, polis boleh tangkap dulu untuk dia explain benda ni ke depan magistrate. Magistrate tak boleh tuduh dia untuk kes jenayah ke apa, tapi dia boleh jadi contempt of court. Sebab you tak buat tanggungjawab yang diarahkan oleh mahkamah. Contempt tu kira dalam bahasa kasarnya kau ajar lah, tapi dalam bahasa undang-undangnya mahkamah bagi arahan kat kau, mahkamah suruh kau buat, kau tak nak buat. Contempt kau melanggar perintah mahkamah. I see. Dan enforcement dia is bailiff. Bailiff ataupun polis lah. Polis kalau macam kau contoh, kalau mahkamah cakap you contempt kan, mahkamah cakap nak bagi penjara, bagi penjara sehari ke 2 hari ke, atau mahkamah cakap contempt bayar denda, up to the judge, up to the magistrate. Okay. Tu one of the powers lah, tapi dia kena jalankan kuasa tu dengan cara yang berhemah, dengan with utmost caution. Tu penjamin punya role. Kalau contohnya penjamin tu dah cuba telefon dia, cari dia, tapi tak adalah menjangkau siapa nak pergi ke Thailand cari dia kan. So dalam masa dia boleh cari, dia dah tunjuk usaha untuk cari, maknanya dia dah jalan tanggungjawab dia. Selalunya siapa yang menjamin dia? Ahli keluarga ke? Tak kisah. The best selalunya court tak ada minta spesifik pun siapa. Tapi kalau sebagai peguam kita akan cakap ahli keluarga lah. Sebab ahli keluarga senang nak deal kan, dia tak berkira. Satu lagi macam kalau nak jamin pun duduk satu rumah, court tahu dia duduk satu rumah dengan penjamin ni, court lebih senang nak bagi harga lebih murah. Sebab court cakap tak ada isu untuk dia datang. So kalau dia tak datang, penjamin ni senang nak jumpa. Sebab rumah-rumah penjamin, geran nama dia, memang kita boleh cari dia. I see. Dekat US dia ada this show called Dog the Bounty Hunter. Tahu? Kerja dia mencari orang yang lari daripada bail lah ni. Dia sini pun sama, tapi tak adalah menjangkau kepada orang private person. Tapi private person ada duty, let's say lah, contohlah macam dalam kes Hot Daddy Ash kan memang dia tahu, semua orang tahu dia wanted sekarang. So kalau ada private person yang jumpa dia kat luar, dia orang ada civil duty lah untuk inform kepada pihak polis. Tak adalah kalau kata info tu tak adalah kau kena tangkap. Tapi the moral thing to do ataupun the civil thing to do is to actually inform lah. Faham. One last question before kita go to the next topic pasal this thing. Kenapa some people dia kena tangkap dia pakai baju oranye pergi court, some people pakai baju suit? Okay, dia sebenarnya subjektif. Kalau kita daripada penjara, sebenarnya kalau kita dah duduk penjara, kita bawa ke mahkamah, kita buka under bail apa semua, dia ada baju dia sendiri untuk penjara. Penjara bawa ke sini, tapi tak ada undang-undang yang mengatakan bahawa kita perlu datang dengan baju tu. So let's say dekat penjara memang penjara benarkan untuk dia datang dengan baju yang dia nak pakai, boleh je, no problem lah. Cumanya sensitif sikit isu ni, tak semua orang dapat lah. Tak semua orang dapat lah discretion tu kan. Sebab dalam undang-undang kan tentang jenayah pun tak ada cakap wajib datang pakai baju purple, wajib datang pakai baju orange. Ataupun dalam MACC Act tak ada cakap pesalah wajib datang daripada penjara kena pakai baju setengah baju. Cuma bila duduk penjara bagi this code of colours untuk define lah kau daripada blok mana, untuk kesalahan apa, dekat stage mana. Memang ada dalam prison regulation, memang ada this kind of colour coded clothes untuk setiap banduan. I tak hafal semua colour coded clothes ni. Dia ada putih, dia ada biru, dia ada different colours lah, untuk orang tentukan kat mana orang ni dan apa kategori penjara banduan ni. So bila pergi ke mahkamah, okay, tak ada apa-apa yang menghalang untuk penjara ni beri kelonggaran untuk orang tu pakai baju ni nak. So it is really up to the circle of those person to be in the know, up to the warden of the penjara. Dan the circle kena discuss dengan warden lah. Tolong. Ataupun banduan tu sendiri boleh minta. Then they have to have knowledge lah. They have to have knowledge lah untuk pakai. Then warden dia kena minta. Okay lah. Kalau warden cakap okay lah. Okay lah kan. Jap, kata tadi nak last question, tapi kalau dah kalah dekat magistrate, boleh appeal. Boleh appeal. Sessions. Boleh. And then boleh appeal to appeal court. Itu dah 2 kali kan. To high court. Berapa kali maksimum? Okay, hearing court tak kira. Okay. Hearing court siapa tu? Magistrate? Magistrate. Okay, magistrate ataupun sessions court kita panggil hearing court. Boleh juga. Mana the first court lah? First court. Orang panggil court of first instance. Dalam bahasa undang-undang ni court of first instance. Ataupun kita originating court. Originating court ni adalah tempat di mana bercara tu bermula. So bercara bermula tak kira, dia bukan appeal. Tapi untuk appeal, let's say you dah habis dekat magistrate atau session, you boleh appeal ke high court. Assuming you kalah lah, ataupun you tak suka ataupun you menang, DPP boleh appeal. Oh, DPP pula boleh appeal. Dia boleh appeal. Kalau you menang pun, pihak pendakwa boleh appeal. So let's say kalau you menang ataupun siapa lah menang, DPP menang ke, you menang ke,
semua ada hak untuk appeal pertama kali dekat high court kalau daripada lower court. Kalau dia start dekat lower court, session saya magistrate kita panggil lower court. Lower court kalah menang pergi kat high court appeal satu kali. Lepas tu pergi court of appeal 2 kali. Court of appeal pergi ke federal court 3 kali. Tapi court of appeal pergi ke federal court, dia mesti dapat leave. Leave ni maknanya apa? You kena bagi tahu dulu kenapa alasan you nak rayu. Apa benda keputusan yang you tak puas hati, apa faktor dia. Untuk Mahkamah Federal pertimbangkan sama ada apa yang you argue ni dah settle by the court of appeal or belum. Kalau memang ada isu untuk dibincangkan, orang kata okay, there is an error of law ataupun there is an error on procedure of the law, then mahkamah boleh panggil ke federal court, boleh panggil untuk semua nota-nota keterangan ni diambil untuk diorang review. So as you go higher, the judges punya experience berbeza kan. Angle dia, knowledge dia, dapatan dia berbeza. So bila dia dengar, okay, this is your leave. The leave application is for what? Okay, bahawasanya mahkamah terdahulu telah khilaf dalam memberi keputusan apabila mengatakan bahawa dada tu dijumpai pada waktu ini dan ini kerana waktu ini orang ni tidak ada ke sini. So macam mana nak linkkan evidence tu, kenapa masih boleh? So kalau Mahkamah Federal rasa this is actually a valid question of law, dan kita kena address, and then Mahkamah Federal bagilah leave, you appeal lah. Tapi kalau Mahkamah Federal cakap Court of Appeal dah deal with this and everything is in order, there is no issue yang baru untuk dibincangkan, and then basically Mahkamah Federal boleh deny lah leave tu. I see. Sama juga pergi Court of Appeal boleh kena ada leave juga untuk apply, untuk appeal benda ni semua. Leave dah dapat, barulah you boleh pergi ke court untuk appeal. Cakap pasal appeal baru-baru ni kita ada nampak beberapa remaja di satu universiti lokal yang disabitkan dan dipersalahkan, dikonvictkan lah. Lepas tu dia appeal. Dan dia pergi hukuman tu daripada sekian jadi lagi teruk. Lagi tinggi. Boleh? Sebab part of it, okay, kalau kita sebagai peguam pembelaan kan, kalau pembelaan appeal on the conviction, okay, ataupun the appeal on the sentence, either or, bila you pergi ke appeal court, you pergi ke high court lah katakan, daripada sessions, daripada sessions dan magistrate lower court, pergi ke high court, walaupun you appeal on conviction saja ataupun you appeal on sentence saja, DPP akan appeal for both. Appeal for both. Maksudnya you appeal, dia ada counter appeal, dia ada cross appeal juga. So let's say you appeal for conviction. Okay, untuk kes tu lah. Untuk kes tu dia dah convicted. Okay, dia dah convicted. Dia dah convicted kan. So dia minta, katakanlah rayuan dia adalah kepada conviction dia. Maknanya dia dah bicara apa semua. Dia kata conviction tu salah. Okay, conviction tu salah. It's not based on the proper law and procedure. So dia pun pergi. Dia appeal untuk conviction je, tapi DPP boleh cross appeal untuk dia punya sentence juga. Conviction dan juga sentence. Conviction dah ada orang buat. Oh, dia dah buat. So sentence lah. Tambah satu lagi cross appeal. So now silap dia adalah after the appeal, turns out dia memang convicted. Dia convicted and conviction was sound. Conviction is in order. So bila court tengok conviction is in order, so high court pula ada power to revisit balik sentence. Sebab DPP dah appeal. Sebab DPP, ataupun sekiranya DPP tak appeal, the high court can actually take this as a recognition. Maksudnya dia tengok based on dia punya dapatan. Based on kuasa yang dia ada, dia boleh buat discretionary power and just tukar hukuman tu. Okay, so the hukuman original berapa I tak ingat dia punya pertubuhan. Tapi the hukuman final is lagi tinggi, gantung sampai mati. So is that a mistake by the defense? Not to say, sebab in any way appeal is a bullet in the dark juga. You try, you tak dapat, and then there are other consequences as well. Kalau you kena cross appeal on the conviction itself, and you kena cross appeal on the sentence, and then court affirm on the appeal by the prosecution bahawa sentence was not proper and it was not adequate for the kind of offence yang you buat, then you have to face the music lah. I see. Benda ni memang normal sebab kita pernah, selain daripada kes tu, ada satu lagi kes I tak ingat lah beberapa tahun lepas, sama juga, dia kena a certain few years je. Tak silap about 3 years ke 2 years je. Bila dia kena 2 years tu, dia pergi appeal, dia ingatkan dia boleh dapat rendah. Tapi bila dia pergi appeal, kau tambah lagi setahun setengah untuk ikut trend. Ikut trend. Sebab kau cakap masa tu kat high court, kau cakap 2 tahun ni for this particular kesalahan, masa tu tak silap rompak lah, masa 395 rasanya. Untuk kesalahan rompak ni patutnya dia punya minimum sentence between 3 to 7 years. Depending on the facts. So kalau the facts ni dia tak ada orang cedera, tak ada apa, tapi still berlaku rompakan. So kau cakap amount yang court awal bagi tu terlampau sikit sangat, tak mencerminkan pengajaran yang sebenarnya. So naikkanlah sikit. Ada kes pula daripada bond, appeal, bond tu dibatalkan, kena hukuman biasa. Ada juga. So benda ni sebab tu saya cakap lah, strategi tu penting lah. Okay. I dengar ada satu lawyer di TikTok, dia kata kalau miskin jangan buat salah. Itu true.
I have to agree with that. Because every single step nampak macam duit. Betul. Kan macam you contohlah. Macam you nak pergi ke lembaga pengampunan. Okay, you adalah satu convicted felon. You nak minta lembaga pengampunan untuk reduce your sentence ataupun nak lepaskan you awal. Ataupun you nak minta parole lah. Kan? You minta parole, you minta lembaga pengampunan. Semuanya Parole adalah kira macam pelepasan awal tetapi masih bawah penyeliaan penjara lagi. So maknanya ada program, maknanya program-program yang penjara buat lah. You kena pergi ke tempat yang gazetkan oleh penjara, yang telah disetujui oleh penjara untuk you kerja dekat situ. Untuk ada program dia. And then untuk you dapat parole pula, you kena ada record of good behaviour. So benda ni semua kalau orang tahu lah. Kalau you pandai lah. Kalau you duduk dalam penjara, you rajin tanya, you dapat tahu lembaga pengampunan, parole semua. Kalau you tak tahu, you nak suruh lawyer buat, bayar. I see. Kan lawyer pula malas nak buat. Sebab apa benda tu deal dengan penjara. Lagi better you buat sendiri. So kalau you nak buat sendiri, you tak ada knowledge, you kena upah lawyer untuk bagi you advice. Duit juga. So when they say kalau you tak ada duit jangan buat salah tu, that is a certain truth in it. Okay. Sebab jamin pun dah mahal.